Pihak industri memainkan peranan yang amat besar. Tanggungjawab mereka amat besar untuk mereka mematuhi keperluan perundangan Piawai Keselamatan Makanan Negara dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi di pihak industri sebenarnya investment ataupun perbelanjaan untuk memastikan amalan-amalan kebersihan makanan ataupun aspek-aspek kawalan keselamatan makanan di peringkat industri hendaklah dianggap sebagai satu jaminan ataupun penyelesaian dan tidak boleh dianggap dia sebagai satu beban kos. Kita maklum bahawa apabila perbelanjaan ataupun peruntukan yang besar diberikan diperuntukkan oleh pihak industri dalam memastikan bahawa mereka menjalankan macam amalan kebersihan yang baik, menjalankan keupayaan kendiri, audit dalaman dibuat oleh pihak industri tanpa melibatkan pihak kerajaan. Latihan yang berpanjangan kepada pekerja mereka, tadi Dr. Devi kata latihan pengendali makanan yang merupakan satu keperluan wajib oleh pengusaha-pengusaha makanan di negara kita. Dia tidak boleh dianggap sebagai satu beban. Sebaliknya ini merupakan satu jambatan untuk membina kepercayaan kepada pengguna. Jadi tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak industri ini secara tidak langsung akan dapat memberikan keyakinan kepada pengguna, melindungi perniagaan mereka daripada isu-isu kemudian hari, isu penarikan produk di pasaran, penutupan premis dan sebagainya. Itu kalau saya boleh secara ringkaslah tanggungjawab industri yang patut diberi penekanan kepada oleh mereka dalam keselamatan makanan.